pagi, Faik. Kita nak pergi mana ni? Adik nak pergi mana? Thailand. Oh. Sekarang kat mana dah ni? Belum sampai. Kita kat Kedah. Kat second last toll. Masing-masing nak pergi tandas. Tandas dulu. Apa dia? Adik nak apa? Buat apa tu? Tak payahlah tu. Okey, kita dengar. Kena masuk duit. Mana nak beli je? Ayah kan bawa? Dah habis. Oh, dah habis. Dah. Okay, kita sekarang dah sampai dekat Danok. Sampai tengah hari dulu, jadi kita sambung jalan lagi. Tengoklah, tunggu nanti kita sambung lagi dulu. Ayah pergi tutup ni semua kenapa? Dah sampai Malaysia pukul 4, sini dah pukul 3. Sampai Park In Town Hotel Resort Town. กองพันฐานราบที่ 21 ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้า Kita nak check in dulu. พระกรุณาโปรด Surau kat situ พระราชทานพระบรมราชานุ Surau. เคราะห์ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ Mana dia punya lobby tak tahu. และพระราชทานเพลิงศพระหว่างวัน tengok ที่ cantik 11 tu ถึง bangunan dia. 15 ธันวาคม 2568 Wow. เคลื่อนร่างออกจากค่ายวีรวัฒโยธินมณฑลทหารบก Ui, kedai makan lah. Kedai makan lah. มาประกอบพิธีพระราชทาน ni dia punya reception. Reception. Parking dulu tepi ni tengok. ในช่วงเย็นวันนี้พลทหาร Bukan lah, kedai makan lah. Ini tempat makan. Convention hall lah. Tempat makan. ปราสาทตาเมืองทงถูกสะเก็ดระเบิดไฟตรงข้ามแพทย์พยายามกู้ชีพอย่างสุดความสามารถและเสียชีวิต Tahu lah. เมื่อเวลา The President วันที่ 11 ธันวาคม 2568 Assalamualaikum. เป็นทหารกล้า Reception mana? ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะกัน Depan. Oh, situ. Okey. Terima พล kasih. ข่าววรวาลัยสวทมหาสารคามรายงาน Alhamdulillah dah sampai bilik. Ni kita punya view bilik. Ni kamera depan lah, kamera depan. Okay, not bad. Nanti pasang satu katil kat sini. Ni payung camp. Okay, agak menarik. Okay, rehat dulu, penat daripada pukul tadi. Bye. Okay, kita sekarang makan malam. Pukul 6.30 makan malam, 6.30. Malaysia 7.30. Ni kita ada Nom Banle Seafood. Kali kedua datang. Mari. Aku nak beli mic tak beli. Kalau aku beli mic aku dah boleh cakap, aku dah ada cameraman. Kedai ni request by Otai request. Toke. Jangan ingat Toke belanja, okey? Tak ada. Cari yang bertutup. Sana. Ada tutup. Sini. Sana pun boleh. Sana. Ada orang. Sini ya. Boleh lah. Tengok otai kita. Dia sampai-sampai gambar dulu katanya. Cameraman dia ada. Cameraman. Okay, kita nak order dulu lah. Tengok. Ini budak nak turun. Okay, buat fish. Oh lama.
sekarang kita dekat Banlei Seafood. Okey, menu mana makan malam kita hari ni. Tengok. Ada tom yum, ikan siapat, ini besar ikan ni. Ini sotong, Sotong goreng tepung. ini ikan siakap, ini kerabu suun, Telur dadah. telur dadah. Okey, selamat menjamu selera. Sedap ni pasal. Dah hilang diet. Habis semua. Semua yang makan habis. Boleh masak. Ikan habis, sotong habis, telur habis. Tinggal nasi je sikit. Jom adik. Sekarang kita dekat Green Night Market. Ni macam apa nak bazar, tapi ni banyak kedai makan. Walaupun boleh makan, kita jalan ni. Jom. Cari cekodok. Kodok ubi. Akhirnya dapat beli. Hari tu tutup datang. Hari ni buka. Adik nak bol. Cekodok bol tu sedap. Sedap. Nanti makan. Itu pun sedap tu, macam abang balik. Tapi inti dia kaya. Kita kat Green Market. Baik pula. Dia dah dapat mainan. Wah, dia dah dapat mainan. Bahang. Air batu. 05 ke bukan? Bukan. Mana air oren ni? Oren. Ni oren, ni air lambiai. Longan. Tu. Nak air oren? Ha? Apa benda ni? Etok. Ya, aiskrim. Daging bakar baik. Donat dek, nak donat ke? Tu banyak donat. Dah ada coklat. Dah ada coklat. Okey. Sudu dia mana adik? Kita pegang. Adik, sudu dia mana? Abang, donat abang. Sudu dia mana? Dia pegang. Tak ada. Jatuh ke sudu? Tak percaya. Ya. Asyik baik dah kenyang. Ini memang. Asyik baik dah kenyang. Ni apa benda? Macam. Wah, ni memang sedap ni. Tanya mak nak rasa tak? Mak nak rasa tak ni benda ni? Mak nak rasa tak? Tak nak lah. Nak rasa tak? Tak. Bau dah. Itu dalam dia beras.
Beras dicampur dengan isi ayam ataupun daging. Kita pakai-pakai, dimasam. Lepas tu dibakar. Tak nak? Oh, super duper belakang. Kita ada permaisuri dengan raja. Ni. Ya, makanlah coklat. Dengki. Lobby hotel kita. Park in town. Ada kowe. Tu satu roll sampai ujung. Atas pun sama. Satu lagi roll sampai ujung. Atas pun sama. Aku tingkat atas 1, 2 tingkat je. Tapi mewah. Ini tak habis makan coklat. Oh, good morning. Selamat pagi. Kita nak sarapan pagi dekat hotel. Sarapan pagi. Tapi kita tunggu Farah jap. Nanti kan kita sarapan. Kita nak jalan-jalan pusing-pusing jap tengok keadaan tempat kat sini. Okey? Nanti kita tengok apa yang kita makan sarapan pagi. Bye. Ini view belakang ni cantik ni, tapi malas nak jalan kat belakang sana. Ni dia apa je tu? Burung. Biar jangan usik. Ni restoran. Cantik juga restoran dia. Tempat dia. Okey, jom. Jalan sana. Buat apa masuk dalam tu? Kita nak pergi makan. Ni kalau ada event bolehlah sewa kat sini kan, buat team building ke apa. Lepas tu ni semua ni ni restoran tadi sama dengan ni. Tengok dia punya cantik juga. Ini 3 ni, putih, merah ni dengan hujung sana. Private room, boleh sewa ikut jam. Ada karaoke. Diorang akan serve makanan. Boleh lah kalau ada modal lebih, nak buat family gathering kan, tak nak keluar jauh-jauh, boleh duduk dalam ni. Bagus juga dia buat sini Okey, jom. Tak payah tengok berudu tu lagi. Ini dia, kita dah sampai dekat tempat makan buffet lah. Boleh lah makan untuk sarapan pagi. Ni dah siap makan awal lah. Kamu makan apa kau cari? Tebikai dengan sosis. Ada pak kapau. Makan nasi berat-berat. Okey, sarapan dulu. Bye. Okey, sekarang kita berada di relax di Tuah. Tu. Relax di Tuah. Kita dekat tepi pantai ni. Tengok ni. Ni tempat yang bakal-bakal kita duduk sewa nanti. Ni sele-sele. Kita nak buat survey. Sana, yang sana. Sana. Ayah nak sini ke? Tapi sini bukan satu rumah. Satu bilik. Dulu kita duduk situ lah. Ya, tu yang jom lah kita pergi tengok sana, jom. Jom jalan. Pak Ek, jom. Yang hari tu kata tu 3. Jom. Pak Ek, cepat. Kita pergi tengok bilik. Sekarang berpasir ni. Sebelum masukkan ketuk kaki. Jangan basah je.
nanti sambung balik. Okey, ini bilik yang nak disewa nanti ni. Agak luas dan besar. Besar, ni 3 bilik. Tapi tak dapat tengok, tak ada orang jaga. Tapi pintu ni terbuka ni. Assalamualaikum. Ada ke orang? Tak ada orang. Tak ada orang, tak nak masuk. Okey, ni ruang legal untuk makan. Ruang luas juga. Besar. Lepas tu swimming pool sini, swimming pool. Tu aku cari kat situ. Swimming pool, ada gelongso 2. Lepas tu banyaklah bilik. Sana bilik. Sini bilik. Situ bilik. Ui, banyak gila lah. Bilik yang agak mewah ni. Besar juga. Okey, ni bilik rumah lah. Ni rumah untuk 3 bilik. Okey, kita ada PTS yang besar, microwave, ruang makan, meja, laman besar juga. Sofa untuk duduk relax. Ada aircon. Bilik air luar. Bilik air luar. Ya Allah, aku terlanggaikan buntal. Ush. Bilik air. Bilik pertama. Ni bilik. Cantik juga. Bilik satu lagi. Ada bilik air. Ni ada bilik air. Bilik ketiga. Cantik lah. Ruang lega ada besar. Ui, ini pun luas lah. Okay, jom kita tengok bilik seterusnya. Rumah seterusnya. Tapi rumah seterusnya dia memang bilik sebelah sana. Kita tengok, jom. Okay, ni bilik R101. Sebelah rumah tadi tu. Ini satu katil. Pintu depan tak boleh masuk, tapi dah nampak ada satu katil. Kita masuk ikut bilik air. Ni bilik air dia. Bilik air dia. Okey. Ni ruang bilik. Okey. Ni katil. Ada toaster. Ada peti ais. Oven je tak ada. Peti ais besar. Sofa. Bakar roti ada TV, aircon. Okey, cantik. Ni untuk yang satu katil. Okey, ni R102. Sama dengan R01 tadi. Sama juga dengan ni. Dengan ni R103. R103 sama juga. Tapi yang ni R104. Yang ni 2 bilik. 2 katil. R104 ni 2 katil. Kita tengok. Okey, ni 2 katil. 2 katil queen, nampak. Tapi tak boleh masuk lah, kunci lah. Tak tahu lah kalau pintu belakang buka. Dia ada ruang. Ni ada taman. Jangan main, bahaya. Sengit-bengit dah tu. Ni pintu dapur dia, tak boleh nak masuk. Okey. Maknanya yang model ni okey, boleh. Ada taman, ada. Boleh lah ni. Yang lain banyak lagi lah, 107. Banyak lah. Yang belakang tadi tu pun ada lagi 2. Okey, yang ni menarik lah, tapi tu lah. Nampak tempat lepak dia.
Tepi laut betul. Ni air pasang ni. Air pasang. Betul-betul depan laut. Okey. Ini dua. Tak ada orang. Ini 2 bilik. Nampak tu ada 2 pintu. Ni 2 pintu. Ni 1 bilik, tu 1 bilik. Belakang tu bilik air. Ruang lega dia ni je lah. Untuk lepak-lepak. Lepak-lepak dia ni je lah. Kunci. Ni bilik. 2 bilik. Kalau yang ni 1 bilik. Ni adik duduk hari tu. Ni bilik yang adik duduk. Ni 1 pintu. Ni 1 je. Tak, tu bilik air. Tu bilik air tu. Tu pergi bilik air. Bilik air kat bawah. Ni 1 je. Air tengok daripada tingkap. Boleh nampak. Nampak? Ada 2 katil. Tengok daripada tengok. Ada 2 katil. Tapi dia kira 1 bilik. Ni 2 katil. Ni 2 katil. Yang tadi tu dia kira 2 bilik. Dia kira 2 katil juga. Ni kira air pasang jugalah. Dah sampai sini lah. Dulu tak sini lah. Dulu dekat sikit ada. Sekarang dah naik air dah. Tu belakang semua ada. Okey, terima. Ni nak tangkap gambar. Bergambar tepi laut. Okey, sekejap. Ini dia punya kolam renang. Tak apa, kering tak apa, jangan basah. Ni kolam renang. Hari ni tutup. Tu tutup, tak ada air pun tak buka. Tempat mandi. Kampung nelayan. Lautnya ni air pasang ni. Ni tak sesuai untuk nak mandi sangat lah. Untuk view lepak-lepak best lah. Tapi nak mandi boleh. Mandilah tepi-tepi sikit kan. Sebelah sana okey. Boleh mandi. Okey, nantilah kita mandi kolam nanti hari ni tak boleh sebab tutup. Nanti atuk yang tu nampak yang duduk kat situ tadi, atuk tu marah nanti. Atuk yang duduk kat situ tu nampak tak ada atuk duduk kat situ tadi. Nanti atuk tu marah nanti. Hari ni tutup dia cakap. Nak mandi kolam nanti. Jom. Okey, kita singgah dekat Masjid Kerisik. Masjid 100 tahun. Aku tak pergilah sana. Aku parking dekat kereta situ. Aku sehari tidur dalam kereta. Mak ayah semua pergi sana. Masjid Kerisik. Ni sekarang aku dekat depan masjid ni. Ada muzium Patani. Boleh lah ni, nak masuk bayar 20 baht. Okey dah, tengok dia nak masuk ke tak. Kan aku masuk ni kan. Okey, kita dekat rumah banglo. 50 orang pun boleh, tulis dia. Ni tukang yang jaga dia, kebetulan dia ada tadi. Try tanya boleh ke tak nak survey tengok. Okey. Ni ada swimming pool. Oh, boleh main golf ah. Main golf, duduk santai-santai. Swimming pool. Mari tengok. Berapa bilik kak 3 bilik. Abang kecek langsung ni. Dia okey. Lupa. Tadi. Ya. We kotoba. Ya, ni rekat. Ya. Okey, tak apa, saya tengok dulu. Apa-apa nanti saya tanya dia. Boleh bagi nombor telefon dia, nanti boleh saya contact juga kan? Okey. Boleh. Sekali boleh masuk kak? Masuk. Jom masuk. Oh, bilik semua kat atas. 19 termasuk budak kecil. 19.
Kalau dewasa 16. Kalau ni 12 ada sini lah. 5 keluarga. Okey, ada pool. Okey, ni ni bilik ruang untuk lepak-lepak, tengok movie. Ada juga bilik air. Menarik, sangat menarik. Ada aircon tu. Ni untuk tengok TV, karaoke, baring-baring. Boleh tengok bawah je, atas tak boleh. Ya, kat bawah dia boleh. Kat atas tidak boleh. Tidak mau naik. Okey, tak apa. Saya tengok bawah dulu. Lepas tu nak dapur. sewa bil lah. Cadangnya tahun depan Raya Haji. Raya Haji. Okey. Cadangnya macam itulah. Tu yang kita orang datang sini survey dulu. Daripada KL ni, daripada Malaysia. Yalah, mari dari mana? Daripada Kuala Lumpur, Petaling Jaya. Ya. Tu datang nak tengok sebab tengok iklan kan. Tak puas hati, nak kena tengok depan mata juga. Tu yang datang juga tengok. Lepas tu okey tak? Okey, tapi kami kena bincang jugalah, anak beranak, adik-beradik semua tengok. Dia dah dapat dah barang apa yang dia nak beli. Kaunter tu. Dah dapat dah. Bertuahnya sebab Pak Aik tidur. Masuk je kereta tadi, Pak Aik tidur. Sampai sekarang pergi survey rumah tadi tu. Ni kat dalam Beatrium. Ni ada wayang. Yang lain semua duduk dalam Big C dulu. Big C kat sana sebelah. Duduk rehat kat Big C. Lepas ni nak pergi makan tengah hari. Dah lapar ni. Cuaca panas. Alhamdulillah. Tapi langit gelap. Semalam pun tak hujan. Macam ni juga cuaca. Mana orang ni? Okey, kita sampai kat kedai makan tengah hari. Nom Rudi. View dia tepi sungai. Kita ambil yang duduk dalam aircon ni, panas. Tengok mak duduk tepi sungai je, mak duduk. Jatuh sungai mak. Tak jatuh ke? Tak. Jatuh. Yelah, hari tu naik air tu. Macam dia pun banyak kedai lagi. Macam kedai ada. Bot banyak. Bot. Kita nak bot dia bot. Malam lalu jambatan ni lah. Tu lah. Bukan. Jambatan tinggi tu bukan ni. Sana. Jambatan lain sana. Bukan jambatan sini. Ni jambatan dia pendek je. Tadi kita lalu 2-3 kali. Okey, make order. Mak punya bubur. Orang makan bubur pagi-pagi. Mak makan dah tengah hari dah, petang lah ni. Ini bubur petang. Bubur petang sambil dia punya pemandangan bot-bot nelayan Patani di sungai. Okey, makan. Okey, menu aku dah sampai. Air tak sampai lagi. Tu yang tengok dia tanya. Yang tu yang tengok apa? Nasi kukus salted egg. Okey. Okey. Ya. Kita kat Thailand, kat Patani. Okey, makan. Iya, makan popok. Okey. Ya. Bismillah. Mana bismillah tadi tu? Bismillah. Dia apa yang sampai? Air sampai. Air tak sampai lagi. Ni sedap ni. Ni teh. Ni pandan. Ni salted egg. Okey, makan. Budak yang suka asyik nak tidur hotel je. Mana budak yang suka tidur hotel? Itulah hotel tak sudah. Okey, kita malam ni makan bingsu. Bingsu aiskrim ni, request aiskrim, nak aiskrim. Kita makan bingsu, bawa mak ayah.
Makan bingsu. Jom. Masuk. Adik nak makan apa? Ice cream. Okey. Masuk. Faik. Okey. Jom. Duduk. Mak, malam ni makan apa kita? Pom makan. Malam ni kita makan ais krim. Adik, kita makan apa ni? Kita nak makan apa ni? Ais krim. Okey. Ais krim. Okey. Mari. Susu. Susu. Oh. Satu pinggan. Kata nak krim. Ayah, tak baik, tak enak. Oi, bawa tutut pergi mana ni? Kona. Tutut. Oi, naik tutut lah dia. Bye. Adik, jangan laju-laju, okey? Lagu apa? Joget. Macam mana joget tadi? Ayah bagi adik tengok tu super duper ni. Adik kecil sangat lagi, tak boleh, bahaya. Ramai sangat orang dewasa. Sekarang jadi apa-apa susah. Ayah belajar main tu. Ya. Oh lah. Ayah main. Ya, okey dah. Jom. Kuat sikit. Hai, dan bagi ayah, kita tak ada. Hari ni Lahir kita di Patani. hari terakhir kita di petang ni. Okey. Ayah, Ni sekarang buat apa? Ha? Hari ni sekarang kita tengah buat apa ni? Kita nak sarapan. Sarapan pagi. Bergerak. Untuk sebelum bergerak. Okey. Kita Betul. tak ada ni. Kita kat Australia. Ayah apa? Oh tu. Makan apa tu? Kabu. Jom. Oh, ingat tak ambil lauk ni tadi, sedap. Kasih putih makan ni. Pizza. Oh, pizza. Ni budak kecil ni Australia ni makan pizza. Gambar hujan. Ngawin hujan. Okey. Jumpa nanti. Okey, selesai. Kita Kuat sikit. kita nak gerak balik. Kita baru je check out. Nanti kita boleh datang lagi. Selesai percutian 3 hari 2 malam. Patani. Kita nak balik. Alik. Okey. Selamat tinggal. Okey, bye. Ayah. Tutup ayah. Bye. Cepat peace. Bye. Adik nak datang lagi tak? Nak. Ha? Nak. Nak datang sini ke nak pergi Sabah? Atau mini. Ini. Aktiviti terakhir sebelum pulang. 3 hari dalam Thailand. Ini sejarah. Tak masuk beli sebelum apa-apa pun. Ni last day. Wah, ni budak-budak ni. Dah nampak dah. Tengok budak-budak ni. Hari terakhir baru nak shopping 7-Eleven. Ayah dah jumpa kacang. Dapat mainan. Rasa lama dengan kacang ni. Tak juga. Kadang-kadang rasa lama. Tak, kalau yang macam ni elok. Kalau yang macam ni pilih. Dia orang pilih elok meh.
Kalau tak elok, diorang tak jual macam tu. Tak ada, sini tak ada. Aku tak ada benda nak beli lah. Lepas ni tak ada singgah lah. Tak ada nak beli. Apa nak beli tu tahu? Beli pizza. Diorang makan dalam kereta lah. Tahulah. Okay. Sekarang kita dah melepasi immigration dan custom Malaysia. Tamatlah percutian kita 3 hari 2 malam di Patani. Semuanya selamat. Kenyang. Paling kenyang. Nenek. Paling banyak makan. Nenek. Paling macam-macam makan. Kalau kat rumah tak nak makan. Kat rumah tak nak makan. Sini semua boleh makan. Berhenti kejap ni. Ayah pergi kejap ni. Adik, dapat mainan. Pak I dapat mainan apa? Beli apa? Dia kayut lagi. Jengkaut lagi. Handphone lagi. Handphone lagi. Motor. Motor lagi. Telur. Telur mana telur? Dalam plastik tu. Dalam seluar. Dalam plastik. Bukan dalam seluar telur. Banyak mainan. Okay, bye. Bye, okay. Cepat. Bye. Jumpa lagi.